Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dah masuk ayat yang ke 9 dah. Surah Al-Kahfi, dan sebelum kita teruskan tadabbur ayat ke-9, kita ambil lihat beberapa pengajaran daripada ayat 4 hingga 8 Surah Al-Kahfi. Jadi ayat 4 hingga 8 kita dah tadabbur minggu lepas. Minggu ni kita tazakur. Liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Supaya apa? Supaya kita dapat amalkan apa yang kita tadabbur dan apa yang kita tazakur. Baik, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat keempat. وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Maksudnya dia, yakni Allah yang menurunkan Al-Quran juga akan dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Pengajaran pertama, larangan daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala seperti menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak atau memiliki sekutu. Bukan anak dia kata ada partner, Allah ada partner, ada sekutu, Allah bersyarikat, itu pun dianggap sebagai syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu ittakhazar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Surah Maryam ayat 88 hingga 89. Maksudnya mereka berkata Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak, sesungguhnya kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Walaupun ayat ini secara khusus dituju kepada orang Yahudi yang mengangkat Uzair sebagai anak Allah, orang Nasara yang mengangkat Isa Al-Masih sebagai anak Allah, dan orang musyriki yang mengangkat, menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meliputi semua. Al-ibratu bi umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Ibrah pengajarannya diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Ini satu kaedah. Lafaz tu kita tengok umum, tak sebut spesifik pun untuk siapa. Baik, yang kedua, ancaman yang dahsyat kepada mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih kerana mereka telah merampas hak ketuhanan
yang hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi kepada makhluk yang tidak layak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang bermaksud, sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri, cuba tengok orang apa? Orang Kristian ni cuba menyelewengkan fakta. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam ialah mengajak supaya menyembah Allah. Tapi dia selewengkan fakta, mengajak pengikut Nabi Isa sembah dia. Allah sebut secara jelas dalam ayat ni, surah Al-Maidah, wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Jadi Tuhan aku Allah, Tuhan kamu pun Allah, sembahlah dia. Nabi Isa tak pernah pun walaupun sedetik mengajak pengikut dia menyembah dia. Sebab itulah mesej setiap Nabi, setiap Rasul mesti jelas. Kalau ada Nabi ataupun Rasul mengajak, menyokong dia, menyembah dia, itu sudah jelas menyimpang. Begitu juga Tok Wali ke ataupun siapa sajalah, guru ke ustaz, tiba-tiba dia mengajak pengikut dia, menyokong dia, memuja dia, memuji dia, itu sudah menyimpang. Jelas, mesej kena jelas. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Apa dia mesej dia? Ani ibudullah wajtanibu at-taghut. Mesej kena jelas. Jadi kita nak terima sesuatu dakwah, kita kena jelas mesej yang nak dibawa oleh siapa saja. Yang ketiga, menjadikan makhluk sebagai pengantara dengan Allah SWT dalam beribadat dan berdoa juga termasuk dalam perbuatan syirik yang dilarang sama sekali. Sama ada makhluk manusia yang dah hidup, yang masih hidup ataupun yang dah mati. Yang dah mati dia pergi ke kubur Tok Wali ke, jin, dia puja jin, malaikat, benda, meteor, tak kira lah patung ke, berhala ke, hatta pokok. Pernah dengar tak satu masa ada seorang ustaz, dia kata kita boleh sembah, berdoa dengan pokok. Viral jugalah satu masa dulu. Kita boleh berdoa dengan pokok dengan syarat kita anggap pokok tu hanyalah asbab. Hatta walaupun asbab, itu bukan cara Islam. Allah kata ud'uni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak perlu tawassul, tak perlu pengantara. Nanti kita tengok kisah Ashabul Kahfi, bagaimana dia berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih daripada apa? Al-Khalis, maksud bersih daripada syirik. Orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Cuba tengok musyrikin Mekah. Apabila Nabi kata kamu menyembah patung berhala, dia kata tak, kami tak sembah pun. Ma na'buduhum, kami tak sembah patung berhala kecuali illa liyuqarribuna ilallah. Dia punya helah untuk membuktikan bahawa dia tetap sembah Allah, tetapi sebenarnya dia sembah patung berhala. Walaupun alasan dia untuk menjadikan zulfa sebagai orang tengah lah, pengantara, wasata, itu pun adalah syirik. Satu lagi saya nak petik ayat surah Yunus ayat 107. Supaya kemah akidah kita ni. Kalau ada mushaf tu, buka muka surat 220. Buka muka surat 220, bawah sekali. Kita nak tahu dalam doa kita tu atau dalam amalan kita ada syirik ke tidak. Ini dia punya panduan Allah bagi kepada kita. Ayat 106. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim.
Jumpa dah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Maksudnya, dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Menyembah di sini termasuklah berdoa, termasuklah beribadat. Sesuatu yang tidak boleh memberi manfaat dan sesuatu yang tidak boleh memberi mudarat. Mana apa? Kalau kita yakin sesuatu tu, tak kiralah sesuatu tu makhluk ke benda ke, boleh memberi manfaat, boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat, maka syirik. Syirik. Sebagai contohlah yang menjadi amalan sebahagian masyarakat kita. Kadang-kadang dia pakai apa, gelang dah. Kononnya gelang tu boleh menghindari dia daripada malapetaka, boleh melindungi dia daripada musibah. Jadi kepercayaan kita kepada sesuatu apa sahaja bentuk, sekiranya kita yakin dia boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat, maka boleh bawa kepada syirik. Jadi hati-hati. Sebab itulah ulama mengatakan syirik ini seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Betapa sukarnya untuk mengesan syirik. Kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Sedangkan dia punya impaknya, dia punya kesan cukup besar. Faqad ahbatallahu amalu. Sia-sia amalan. Tak ada apa, jadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Baik, kemudian ayat yang kelima, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Maksudnya, mereka sama sekali tidak mempunyai ilmu tentang hal itu, begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah besar dosa perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Tidaklah mereka mengatakan sesuatu kecuali dusta belaka. Ini dosa besar. Kenapa Allah paling marah sekali perbuatan syirik? Saya buat analogi macam ni lah. Kita kerja satu syarikat, satu company, bos kita bagi arahan sekian-sekian dan jelaskan skop kerja kita. Tiba-tiba kita terikut arahan bos kita. Yang kita ikutnya arahan PA dia. PA dia ni lulusan SPM je. Nah, yang bagi gajinya bos, yang bagi bonusnya bos, yang bagi arahannya bos, yang bagi kemudahan bos. Tapi yang diikut arahannya PA kepada bos. Kalau dia langgar arahan bos semata-mata, itu pun dah suatu kesalahan besar. Kufur lah, kufur. Dia tidak syirik, tapi dia kufur. Dia langgar perintah Allah. Ini bukan sekat dia langgar perintah bos, tapi dia lantik PA dia sebagai bos. Sedangkan PA dia tak ada kelayakan pun untuk menjadi bos. Begitulah Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Tidak ada sikit pun kelayakan. Benda yang paling basic sekali, Tuhan yang disembah selain daripada Allah tak boleh mencipta. Tak ada satu pun Tuhan yang disembah selain daripada Allah boleh mencipta kecuali Allah. Tidak ada sesuatu pun Tuhan yang disembah selain daripada Allah yang boleh memberi manfaat ataupun mudarat kecuali Allah. Itu sudah cukup untuk kita menjauhi daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama, larangan mengikut atau beramal atau bercakap tanpa ilmu, terutama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama. Ini mesej Allah nak sampaikan dalam ayat 5 ni. Jangan kita baca tapi tak tahu apa mesej yang Allah nak sampaikan. Apa perintah yang Allah nak suruh kita, apa larangan yang Allah nak tegah kita. Akhir sekali Quran tu jadi sebagai bahan bacaan, koleksi bacaan semata-mata. La yanfa', tidak memberi apa-apa manfaat pada kita. Wali'azubillah. Jadi sesuatu tu mesti
berasaskan pada ilmu. Sebab Islam ni agama ilmu. Islam adalah agama yang tegak di atas ilmu, bukan fantasi, bukan khayalan, bukan warisan dan bukan ikutan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Maksudnya jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jelas panduan. Sesungguhnya pendengaran, Allah nyatakan kenapa jangan justifikasi dia. Kenapa tak boleh bercakap tanpa ilmu, tak boleh beramal tanpa ilmu, tak boleh ikut tanpa ilmu. Sebab sesungguhnya pendengaran as-sam'a, Allah sebut pendengaran dulu. Ini sumber ilmu ni. Sumber ilmu. Yang kita disebut sami'na wa ata'na. Mana apa makna kita kena dengar dulu. Kita kena belajarlah. Kemudian al-basara. Penglihatan di sumber ilmu juga. Kita tengok, lepas tu kita tafakur. Tapi sumber yang paling pertama sekali telinga. Sebab itulah ketika Allah berbicara tentang penciptaan makhluk, wal kul huwallazi ansha'akum, dan surah apa? Allah sebut apa? As-sam'a dulu. Ni. Alat panca indera yang paling utama digunakan dan yang pertama kita gunakan untuk memperoleh ilmu. Kemudian al-basara. Kemudian hati. Telinga dengar, mata tengok, perhati, lepas tu hati proses. Semua itu akan disoal, akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagipun agama Islam ni ada owner, ada pemilik dia, ada tuan dia. Jadi macam mana kita nak campur hal ehwal orang lain? Bukan milik kita, bukan hak kita. Kita serah kepada dia lah. Yang kedua, kewajipan menuntut ilmu dan berpegang kepada dalil yang benar. Kerana agama Islam adalah agama berdasarkan pada ilmu dan dalil, bukan khayalan ataupun rekaan atau warisan ataupun ikutan. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Allah perintah Nabi kata kepada siapa ni? Orang kafir, orang musyrik. Allah perintah Nabi minta apa? Minta dalil. Daripada siapa? Daripada orang musyrikin, daripada kebatilan, daripada kesesatan. Sesat dan batin ni ada dalil tak? Ada hujah tak? Ada tak? Tak ada. Kebatilan, kesesatan tidak ada hujah, tidak ada dalil. Tapi dalam pada itu pun Allah perintah Nabi minta dalil. Kalau kamu benar, silakan dalil. Apatah lagi agama kebenaran, agama Islam. Lebih lagi menuntut kepada dalil. Sepatutnya, kalau ikut logik kita, orang kafir tak boleh minta dalil. Sebab kita tahu dia sesat. Dan dia tidak ada hujah. Tapi Allah perintah Nabi, kul hatu burhana, minta dalil. Nabi apa? Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrus. Patut tak dia berhujah? Kalau ikut logik tak patutlah, sebab dia orang kafir. Berhujah apa? Agama yang sesat, agama yang batil. Kita Islam. Tapi Allah perintah supaya berhujah. Kemudian yang sebagai tambahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan betapa wajibnya menuntut ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, dengan molek. Barang siapa yang Allah ingin khairan bihi untuk dia, kebaikan dunia dia, kebaikan akhirat. Apa Allah bagi kepada dia? Adakah Allah bagi harta? Adakah Allah bagi pangkat? Adakah Allah bagi kedudukan? Adakah Allah bagi kesenangan hidup di dunia? Tak. Sama sekali tidak. Tapi Allah bagi apa? Yufaqihu fid-din. Kefahaman dalam agama. Nak jadi manusia baik, faham agama.
Itu makna yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Kita kena baca dua lapis. Satu yang tersurat, satu yang tersirat. Satu yang secara zahir, satu lagi secara batin. Kadang-kadang kita baca ayat yang zahir je, tapi masuk yang tersirat kita tak faham apa maksud yang Allah kehendaki. Yang tersiratnya, kalau Allah tak nak seseorang tu kebaikan untuk dia, Allah tidak menanam sifat cintakan ilmu. Tak suka belajar, malah tak semangat nak belajar. Aceh dah tu, itu signal. Kalau ada perasaan malas, tak semangat nak belajar, tak berapa nak rajin, itu signal Allah tak nak kebaikan untuk dia. Mudahnya. Sebab adalah kata ulama, kita nak tahu hati kita sakit tak sakit, mudahnya, simple. Kita tahu dah benda tu baik, tapi kita mikir lagi, nak buat ke tak sih? Cara hati sakit. Dan menunjukkan bahawa Allah tak nak kebaikan untuk dia. Semaya Jumaat dia tahu 27, semaya di rumah so, tapi dia pilih so. Allah tak nak kebaikan kepada dia. Dia tahu ada majlis ilmu, tapi dia cabut. Allah tak nak kebaikan kepada dia. Hati-hati, itu signal. Tapi kita tak perasan benda ni. Kita anggap benda ni simple. Alah, belajar apa? Perdoaan je. Lama dah belajar. Itu signal, isyarat. Baik, yang ketiga, larangan daripada meniru atau mengikut kata-kata dan amalan nenek moyang tanpa ilmu, kerana ia boleh membawa kepada kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka ni musyrikin Mekah, Allah tak sebut siapa kata, tak penting. Yang penting kata-kata tu dituju kepada musyrikin Mekah, ikutlah. Ini dakwah Nabi ni. Nabi kata ikutlah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, mungkin Nabi, mungkin para sahabat, bahkan kami hanya mengikut apa yang kami dapati daripada nenek moyang mereka. Tengok, kesesatan, kebatilan tak ada hujah. Paling tidak dia kata, orang dulu semua buat, tuk guru semua buat, tuk nenek kita semua buat. Itulah hujah dia. Tak ada kata ini suatu iktikad yang betul, yang sah. Dan telah terbukti, tak ada. Kecuali disandarkan kepada tuk nenek dia. Ikut-ikutan, taklid. Adakah mereka tetap mengikut walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Soalan Allah tanya, kalau tuk nenekmu ni tak tahu ke apa, tak erti ke apa, mula ikut juga kah? Kemudian yang keempat, ancaman keras kepada mereka yang berbohong tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan kezaliman yang paling besar dan dosa paling besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka mencipta pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling besar. Baik, ayat 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maksudnya, maka boleh jadi kemungkinan. Sebab apa? Sebab benda ni tak mungkin berlaku. Apa yang tak mungkin berlaku? Nabi SAW akan mencelakakan dirinya sampai tahap membunuh diri. Jauh sama sekali. Kenapa? Tapi kalau kita tengok alasan tu logik, tapi perbuatan tak mungkin berlaku. Apa dia alasannya? Sampai Nabi terlintaslah. Kalau terlintas tu mungkin, tapi buat jauh sama sekali. Terlintas untuk membinasakan diri dia. Sebab apa? Kerana terlalu bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka, iaitu kaum dia, tidak beriman kepada keterangan ini, hadis ini. Cuba tengok Allah guna perkataan al-hadis untuk
makna Al-Quran. So kita mikir, Allah pelbagaikan istilah Quran tu. Kadang-kadang mau'izah, kadang-kadang syifa, kadang-kadang rahmah, kadang-kadang hudan, kadang-kadang nur, kadang-kadang di sini Allah guna perkataan hadis. Hadis ni kalau tengok refer pada kamu ada kalam, kata-kata, ucapan, ungkapan. Tapi bukan ungkapan biasa, bukan kata-kata biasa. Ini kalamullah. Takkanlah kita nak samakan kalamullah dengan kalamun nas. Tak mungkin. Jadi kita kena beza apabila kita baca Quran dengan baca buku tulisan manusia. Buku tulisan manusia tak faham, tak memberi apa-apa kesan pun. Tapi kalau tak faham Quran, kesan cukup besar. Bukan setakat di dunia, bahkan lebih dahsyat di akhirat. Sebab apa? Sebab kalamullah ada mesej, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada berita gembira. Yang pertama, keprihatinan Nabi SAW terhadap umatnya sehingga baginda terlalu sedih apabila manusia kufur dan menolak kebenaran, sekaligus menunjukkan betapa sayangnya baginda alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Subhanallah. Cuba kita tadabbur ayat ni. Sifat-sifat Nabi Allah jelaskan. Pertama Allah kata sesungguhnya benar-benar telah datang. Laqad, Allah tegaskan dengan sumpah. Setengah ulama dia kata kalau ayat bermula dengan laqad, mana ada wallahi di depan tu. Cuma dimahzuf, dibuat. Sesungguhnya benar-benar telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum sendiri. Subhanallah. Allah tak zalim. Dia tak hantarlah rasul kepada bangsa Arab, daripada bangsa Yahudi, daripada bangsa-bangsa lain. Min anfusikum. Supaya apa? Supaya kaum dia mudah terima. Pertama dia kenal, lepas tu bahasa yang sama. Kemudian sifat Nabi. Allah nyatakan Nabi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai Rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum dia, sifat dia azizun adil. Ma'anitu. Apa makna aziz? Kalau aziz sifat Allah, mana maha perkasa. Tapi apabila disandar kepada manusia, berbeza maknanya. Tak boleh nak samakan. Laisa kamitslihi syai'un. Aziz, maksud aziz di sini ialah terlalu berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Aziz, terlalu berat alaihi, ke atas Nabi, ma, apa yang anitum, kamu, kita lah, apa yang kita tanggung, penderitaannya, kesusahannya, kekufurannya, kesesatannya. Nabi tak boleh terima. Dia tengok kaum dia dalam keadaan sesat. Satu, sifat Nabi. Cuba kita cek lah. Kita dakwa kita cinta Rasul, cinta Nabi, tapi ada tak sifat ni dalam hati kita? Bila tengok orang tak solat ke, tak puasa, tak pernah solat pun, bukan orang lain pun, kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang saudara mara kita, ada tak perasaan belas ihsan, perasaan simpati, perasaan empati? Ada tak? Kalau tak ada, mana kita pentingkan diri sendiri. Soalan kita nak masuk syurga, sorry. Nak masuk syurga, sorry. Tapi masa kita nak pergi makan angin, nak pergi makan kedai dah, kita bawa habis anak-anak kita dah. Tahu tak? Tak ada sore itu serah lain dah. Kalau ambil gambar musim perayaan kan, kebetulan sore anak tak ada duk overseas, kita edit gambar, gambar dia dalam gambar. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita rasa sedih lah, tak ada sore. Walah tak ada tu, tak ada depan mata. Tapi bagaimana kalau
anak kita hak seorang tu tak ada dalam syurga bersama kita. Lagi dasar. Tapi kita tak terasa. Tak terasa. Yang kedua, sifat Nabi ni, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris mana prihatin, terlalu peka, terlalu kisah, ambil kisah, dan terlalu peduli terhadap siapa? Alaikum, terhadap kamu ni, para sahabat, termasuk kaum dia. Supaya apa? Supaya dia beriman. Mana usaha Nabi ni pagi petang siang malam, sanggup korban segala-galanya, kehidupan dia, usia dia, penatlah dia, tenaga dia, harta benda dia habis, dia korban segala-galanya. Untuk siapa? Untuk pastikan kaum dia beriman semua sekali. Kemudian sifat yang ketiga Rauf. Ini pun sifat Allah juga. Tapi apabila disandar kepada Rasulullah, lainlah makna ni. Rauf makna diterjemah apa ni? Penyantun. Bersikap penyantun. Makna Nabi walaupun dia boleh nak guna apa? Pendekatan yang pelbagai lah. Termasuk yang keras. Tapi Nabi tak guna pendekatan tersebut. Sebaliknya Nabi guna pendekatan yang cukup lunak, cukup lemah lembut. Hatta dengan Arab Badui sekalipun. Sehingga satu masa Arab Badui tarik kain lekat bedal tekuk Nabi. Tapi dia boleh sabar. Boleh sabar. Sedangkan sahabat tak boleh sabar. Itu maksud Rauf. Orang buat jahat kita ada kuasa. Tapi kita tak guna kuasa kita untuk membalas kejahatan tersebut. Itu dia panggil Rauf, penyantun. Ataupun sifat, kalau disandar kepada Allah dipanggil Halim, Al-Halim. Allah ada kuasa. Nak hancur musnahkan umat dia yang kufur, tapi Allah tak guna kuasa. Itu Al-Halim. Kemudian Rahim, amat penyayang. Nabi ni dia lebih sayang umat dia, lebih daripada ibu bapa kita sayang kepada anak dia. Sayangnya Nabi kepada ummah lebih daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita tanya siapa yang paling kita sayang, sudah pastilah diri kita sendiri. Kemudian anak-anak kita, isteri kita. Tapi Nabi lebih sayang umat dia, lebih sayang kita kepada anak isteri kita. Lebih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Ini ada satu kisah, satu riwayat Nabi SAW pernah mengulang satu ayat Al-Quran sepanjang malam sehingga subuh. Nabi bangun salat malam, mungkin 1/3 ataupun 2/3. Nabi hanya baca satu ayat aja. Ulang. Rakaat pertama ulang ayat tu, rakaat kedua ulang ayat sampai pagi. Sebab tu kata ulama, boleh kita nak ulang satu ayat dalam satu solat. Rakaat pertama ayat sama, rakaat kedua ayat yang sama. Tapi dengan syarat. Bukan sebab malah hafal ayat lain. Nak cari hak mudah, nak diri panjang tapi dia ulang ayat yang sama. Bukan itu tujuan Nabi. Tapi Nabi boleh ulang satu ayat sampai ke pagi sebab makna tu Nabi faham, Nabi tadabbur, Nabi tazakur. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maksudnya, jika engkau wahai Muhammad, jika engkau wahai Allah menyiksa mereka ni, hamba-hambamu yang kufur, syirik, yang sesat, kalau kamu seksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, bukan orang lain, hamba kamu. Subhanallah. Ihsan Nabi tu, empati Nabi kepada kaum dia, walaupun kaum dia kufur, walaupun syirik. Kalau boleh tak payah azab lah. Kalau kamu azab pun hamba-mu juga. Subhanallah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, ini Al-Aziz, dan lagi maha bijaksana. Subhanallah. Tapi kalau engkau ampunkan, itulah yang terbaik. Sebab apa? Sebab sifat kamu ialah maha pengampun, yang tidak ada batasan. Dan sifat kamu ialah Al-Aziz, maha perkasa. Apa makna maha perkasa? Maha perkasa ni dia lebih daripada Al-Qawi. Al-Qawi ni maha kuat, tapi maha perkasa ni lebih tinggi lagi. Maknanya tak ada siapa pun boleh nak menghalang Allah untuk melakukan apa saja mengikut kehendak dia.
menghalang sama ada daripada awal ataupun di tengah-tengah nak stop. Allah dah turun musibah, dia boleh stop, tak ada. Apatah lagi nak halang daripada awal. Itu Al-Aziz. Kemudian Al-Hakim, maha bijaksana. Antara sifat engkau ialah maha bijaksana. Seolah ini rintihan Nabi lah, supaya Allah kalau boleh jangan azab lah hamba dia, walaupun dia kufur, walaupun dia syirik. Sebab kalau dia azab pun dia tetap hamba kamu. Tetapi Allah dah tetap, Allah dah janji siapa yang kufur maka tempat dia di neraka jahanam, dan siapa yang beriman tempat dia di syurga. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tak akan mungkin janji. Yang kedua, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Apatah lagi memaksa manusia untuk beriman, kerana hidayah milik mutlak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya. Kesiapan siapa? Kesiapan keinginan hamba untuk menerima hidayah. Betul, Allah bagi kepada orang yang dia kehendaki, tapi bukan semua orang juga mengikut kehendak dia. Sebaliknya Allah tengok orang tu nak ke tak. Macam tadi lah, man yuridillahu bihi khairan. Orang nak kebaikan Allah bagi. Orang nak ilmu Allah bagi. Kena tunjuklah bukti. Orang nak hidayah Allah bagi. Tapi kena tunjuk nak hidayah, usaha dia. Kalau tak nak, Allah tak bagi lah. Dia paling tahu tentang akhir sekali Allah tutup ayat ni. Dia maha tahu. Kalau Nabi sampaikan dakwah, orang tak terima dakwah. Nabi, Allah tahulah. Sebab memang dia tak nak hidayah, tak nak kebaikan. Surah Al-Qasas ayat 56. Satu lagi ayat, surah Qaf ayat 45. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui, kata Allah, apa yang mereka katakan. Dan engkau, wahai Muhammad, bukanlah seorang pemaksa jabbar. Kamu tak boleh paksa terhadap mereka. Agama kebenaran tak perlu dipaksa. Cukup kebenaran sebagai bukti untuk dipercayai, untuk diyakini. Cukup kebenaran sebagai bukti untuk dipercayai dan diyakini. Tak perlu dipaksa. Yang kena paksa ni ajaran salah, ajaran sesat. Sebab apa? Sebab dia tak ada bukti. Kemudian Allah ingatkan Nabi Muhammad, fazakir, berilah, terus beri peringatan. Tapi ingat, peringatan mesti dengan Quran, bukan dengan pandangan ulama, kata-kata ulama dan sebagainya. Yang ketiga, kewajipan menyampaikan dakwah dan kebenaran ke atas setiap orang Islam, kerana Allah SWT dan akan melihat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat, tak ada dana, akan melihat usaha seseorang, bukan hasil. Allah tak nak tengok hasil, dia nak tengok usaha. Sebab hasil itu Allah tentukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu, ada orang takwil ayat ni, mana bukan fardu ain dakwah. Sebab apa? Sebab dia kata hendaklah ada di antara kamu, mana ada sekelompok dah okey dah. Mana fardu kifayah lah ni. Secara zahir betul lah takwil dah. Minkum, ada sebahagian. Mana kalau dah ada sebahagian, lepaslah kita. Tapi ingat, ada satu lagi ayat, surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksud serulah, sampaikan dakwah. Ni tak setiap orang, dituju kepada Nabi. Ud'u tu ayat dia khitab, dituju kepada Nabi. Tapi kata ulama, khitab lin Nabi, khitab lil ummah. Ayat ini tuju kepada Nabi, juga dituju kepada umat dia. Mana wajib ke atas Nabi, wajib ke atas umat dia. Apa dia yang wajib? Menyampaikan dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik.
serta berdebatlah. Kalau dia tak nak terima, dia nak berdebat, ini khusus untuk orang kafir lah. Orang Islam tak payah berdebat lah. Kita kalau nak berdebat, debat orang kafir. Orang Islam tak payah berdebat. Sebab sama-sama benar. Dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat daripada jalannya. Dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Begitu juga dengan surah Wal Asri. Kalau kita perasan lah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Itu ayat ini bukti menunjukkan bahawa wajib menyampaikan kebenaran ke atas setiap individu Muslim. Kalau tidak, lafi khusrin, dia tetap akan dalam kerugian. Kalau sekadar beriman dan beramal soleh saja tapi tidak ada tawasi bil haq, pesan memesan dengan kebenaran, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, lafi khusrin, dia tetap akan rugi. Yang keempat, kepentingan sifat sabar, terutama ketika berdakwah dan larangan daripada kecewa dan berputus asa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, mungkin kita hafal surah ni. Tapi tak tahulah kita faham ke tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ini perintah kepada Nabi. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Apa orang musyrikin, kaum dia sendiri tak kata kepada Nabi. Dan tinggallah mereka dengan cara yang baik. Kalau nak tolak dia, tinggallah dengan cara yang baik. Jangan sampai dia maki kita. Jangan sampai dia marah, dia benci. Dalam ayat 87 surah Yusuf pula, firman Allah SWT, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa. Ini kata-kata Nabi Yaqub. Kata-kata Nabi Yaqub bila ni? Dia ucap kata-kata ni. Dan dia kepada siapa dia kata? Dia kata kepada anak-anak dia. Hak kerah. Hak khenat. Berapa orang anak Nabi Yaqub hak khenat? Otak jur 10 orang dah. 10 orang. Mula-mula hilang Yusuf, lepas tu hilang Bunyamin. Ini di akhir kisah, akhir cerita Nabi Yusuf. Tapi dalam keadaan demikian pun dah berpuluh tahun dia berpisah dengan Nabi Yusuf. Lepas tu hilang pula Bunyamin. Dia pesan kepada anak-anak dia ni, la tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Sifat orang kafir ialah putus asa. Kecewa, peras, gibat. Baik, ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sesungguhnya kami, yakni Allah telah menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan dirinya, supaya kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Yang pertama, dunia adalah perhiasan. Tengok Allah pilih perkataan zina. Subhanallah. Setiap kalimah dalam Quran ada maksud yang tersurat dan tersirat. Zina, perkataan zina. Zina sudah pasti sesuatu yang menarik, betul tak? Kan ada benda yang perhiasannya tak menarik, mesti sebut zina mesti ada tarikan dia. Tapi tarikan perhiasan di dunia ni sifat dia sementara. Orang puas dah beli gelemah ni sekarang ni sebagai apa? Sebagai perhiasan. Jalan pun saya ingat sebelah berat 2 kilo. Tapi boleh tahan lama mana? Boleh tahan lama mana? Zina. Itulah sifat zina. Sebab itulah lepas tu Allah sebut apa? Ayat berikut, Allah akan hancurkan perhiasan tersebut. Baik, kita perhatikan. Kita cuba tadabbur surah Al-Hadi ayat 20. Kenyataan Allah tentang dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu. Apabila Allah sebut i'lamu, kena tahulah. Maksud kena tahu, kena belajar. Sama juga Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu. Kena belajarlah. Kena kenal Allah.
Kamu kena tahu, kamu kena belajar, kamu kena yakin bahawa kehidupan dunia itu hanyalah laibun, main. Allah guna pilih perkataan laibun, main. Apa jenis main ni yang kita boleh main sampai 24 jam? Main ke apa? Hatta main game sekalipun boleh sampai 24 jam. Tak boleh. Itulah dunia. Bersifat sementara. Kemudian lahun, hiburan. Gapo? Hiburan yang boleh kita berhibur sampai 24 jam. Akhir sekali boring. Wah, tinggal. Itulah dunia. Maknanya barang tak kekal. Baik apa beza laibun dengan lahun? Ulama mengatakan beza laibun permainan, lahun hiburan ialah laibun ni benda yang tak ada faedah. Daripada asal lagi tak ada faedah. Supaya main game bagi budak-budak lah. Kalau orang tua main haji lah. Main haji atau wakaf. Dah nama tak naik lagi. Tak lagi haji. Naik wakaf dulu. Naik haji. Kalau orang muda kan main game ke apa? Asalnya memang tak memberi apa-apa manfaat. Itu laibun. Adapun lahwa ni ada faedah. Tapi melarakan. Ada manfaat, melarakan. Itu lahwun. Contoh kita kerja tak? Kita cari rezeki ada faedah tak? Ada. Tapi sampai meninggalkan solat, sampai terlepas solat Jumaat, itu lahwun. Beza. Kemudian zina, sekali lagi Allah sebut wa tafakhurun, bermegah-megah. Kita boleh bangga dengan harta kekayaan kita, lama mana? Kita boleh bangga dengan pangkat kedudukan kita, lama mana? Kita boleh bangga dengan kecantikan kita, lama mana? Mula-mula licin lah kulit, lepas tu tak beli paksa tak ada. Tak ada nilai dah. Dulu kita ada pakat besar, dah pecing. Dulu masa kita jadi boh, orang cium tangan kita. Kalau boleh kepala lutut nak cium. Tapi dah pecing. Tengok muka pun dah cium. Itu tafakhur. Kemudian watakasur, kumpul banyak. Akhir sekali jadi hak orang. Kita sendiri tak ada mati, tak boleh guna dah. Kita berbuah-buah tapi tak boleh bawa. Akhir sekali bawa wheelchair. Tak mati lagi tu. Baik. Yang kedua, panjang ni ayat ni, baca sendirilah. Yang kedua, yang dinilai oleh Allah SWT bukan harta atau pangkat, tetapi orang yang paling baik amalannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Cuba perhati molek. Apa tujuan Allah cipta kematian dan kehidupan? Tak lain tak bukan liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum, manakah di antara kamu ahsanu amala. Allah nak tengok amalan kita. Tapi amalan yang macam mana? Amalan yang terbaik. Bukan nak tengok pangkat kamu apa dia. Bukan nak tengok harta kamu banyak mana. Bukan nak tengok keturunan kamu mulia ke tidak. Bukan. Tapi hak kita nak sibuk hak mana? Hak Allah nak tengok ke? Hak kita nak tengok. Banyak masa kita habis untuk apa? Untuk apa yang Allah nak tengok ke? Ataupun apa yang kita nak tengok? Banyak tenaga kita habis untuk apa? Untuk apa yang kita nak bawa besok sebagai bekalan ke? Ataupun apa yang kita nak tinggalkan? Yang mungkin tak memberi apa-apa manfaat pada kita. Itu kita fikir sendiri. Wahwal azizul ghafur. Ini saya petik kata-kata Al-Fudail bin Iyad. Amalan yang paling baik ialah yang paling ikhlas. Lagi ikhlas, lagi baik amalan tersebut. Tapi adakah cukup dengan ikhlas saya? Tak cukup, paling benar. Dan maksud benar ni paling menepati sunnah. Saya bagi contoh paling mudah lah. Semaya sunat sebelum subuh. Nabi kata raka'atai al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh
lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makna Nabi semaya 2, jangan lebih lah. Ada orang buat 4. Lepas tu solat sunat sebelum subuh, Nabi baca berapa? Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Qul huwallah, rakaat kedua. Tiba-tiba kita baca surah lain. Sah tak semaya kita? Sah. Tapi mana lebih baik? Kalau ikut logik, hak kita baca lebih baik sebab lebih panjang. Hak ni kuliah dengan qul huwallah. Tak, hak ni lebih baik. Sebab apa hak ni hak Nabi buat? Jadi sunat sebelum subuh baca kuliah dengan qul huwallah. Tak payah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab itulah hak Nabi buat. Contoh paling mudah lah. Makna hak terbaik itu bukan hak kita rasa baik. Tak. Hak terbaik ialah hak Nabi buat. Baik, kemudian ayat 8. Yang ketiga, harus menikmati kesenangan hidup dunia selagi tidak melampau dan melalaikan sehingga melupakan Allah dan hari akhirat. Boleh, tak ada masalah. Nabi pun pernah pakai pakaian yang agak mewah jugalah, tapi bukan Nabi beli, Nabi dihadiahkan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang kaya. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ni saudagar kain, tekstil. Pakaian dia mewah-mewah. Nah, bukan hak bandar, bukan hak lokal. Nah, kalau kita kat hak branded lah, Imam Abu Hanifah. Sebab dia saudagar. Tidak menjadi halangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik. Benda dah halal. Lepas tu kita ada duit, silakan. Nak pakai Merc ke BM. Nah. Dan ada keperluan. Anak ramah, kena buat rumah besar tak? Silakan. Yang penting jangan melalaikan. Katakanlah semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman. Kekayaan, kesenangan, kemewahan, untuk semua Allah bagi. Dengan sifat Rahman dia, Allah bagi. Sebab Allah buat dunia ni untuk kita. Tetapi ia menjadi khusus. Ingat, inilah tazkirah, peringatan. Inilah inzar daripada Allah. Ingat, bu nak senang, bu nak mewah di dunia, ingat. Kesenangan, kemewahan dunia untuk semua. Aku bagi belakang. Tapi nikmat kesenangan di akhirat aku bagi orang beriman je. Mu pilihlah. Mu pilih nak senang hak mana. Senang yang aku bagi belakang kepada orang kafir, aku bagi orang beriman, aku bagi, ataupun kesenangan yang hanya khusus untuk orang beriman saja, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Ingat, Allah sebut kaum ya'lamu. Apa maksud? Ada mesej tersirat Allah nak sebut. Liqaumin ya'lamu. Kaum yang belajar. Maknanya, kalau yang tak menuntut ilmu, tak belajar, tak akan mendapat pengajaran. Kemudian yang ayat 8. Wa inna laja'iluna ma'adaiha sa'idan juruzat. Ini kesudahan dunia. Kami pasti akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus dan kering. Yang pertama, dunia ini bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Segala nikmat dan keindahan dunia akan hancur, musnah dan kembali menjadi tanah kering yang gersat. Oleh itu, jangan jadikan dunia matlamat kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kamu akan habis. Hak ni pernah tak payah cerita. Tak, hak duk poket kita, hak duk akaun kita. Kadang-kadang kita simpan tak. Bertahun nak simpan. Berpuluh ribu, beratus ribu. Sampai tua, penyakit kronik pula. Jadi duit hak kita simpan bertahun-tahun tu habis situ. Walau kita tujuan kita simpan untuk benda lain, betul tak?
Tapi kita sanggup korbankan duit yang kita simpan berpuluh tahun untuk merawat penyakit kita. Sama sudah habis. Nak simpannya berpuluh tahun. Yang fadu, Allah kata habis. Atas dunia dah habis dah. Tak ada mati dah habis dah. Harta benda kita. Kalau dah mati lagi lah, automatically berpindah milik kepada pewaris. Tapi apa yang ada di sisi Allah bakin. Wal baqiyatus salihat. Hak ni je kekal. Hak ni je kita boleh bawa. Sebagai bekalan kita. Yang kedua, Allah SWT bukan sahaja pencipta sekalian alam, tetapi juga pemilik, penguasa dan pentadbir. Sebab itulah dia layak jadi Tuhan. Dan tiga-tiga sifat ni tidak ada pada makhluk lain. Yang kononnya disembah juga sebagai Tuhan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Bukan sakat khaliq mencipta, tapi wahwa ala kulli syai'in wakil. Dia khaliq mencipta, wakil dia mengurus. Dia mentadbir, dia menguasai. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang. Baik, yang ketiga, peringatan tentang kehidupan yang hakiki dan kekal abadi, iaitu kehidupan akhirat. Inilah kehidupan yang sebenar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Perasan tak? Ayat tadi Allah dahulukan la'ibun. Ayat ni Allah dahulukan lahun. Itu pun ada mesej yang tersirat. Ada mesej tersirat. Sebagai contoh lain, apabila Allah sebut jin dan manusia, ada kalanya Allah dahulukan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada kalanya Allah dahulukan al-ins, ya ma'syaral ins. Itu pun ada mesej yang tersirat. Dulu kemudian daripada takdir, takhir. Ada mesej yang tersirat Allah nak sampaikan. Kemudian Allah nyatakan sifat dunianya hanyalah lahwun wal ibu, mene dan hiburan semata-mata. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benar. Kita kalau tengok kamu hayawan ni makna menata tak? Itulah uniknya bahasa Arab. Satu kalimah, satu perkataan boleh membawa banyak makna pengertian dia. Kadang ada 10. Satu kalimah 10 makna. Hayawan di sini maksud minal hayat. Mana kehidupan al-abadiyah, kehidupan yang sebenar. Kemudian Allah kata apa? Laukanu ya'lam. Pentingnya ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia anggap dunia inilah tempat hidup dia yang sebenarnya. Ramai tak orang menganggap dunia ni kehidupan yang sebenar. Betul tak? Termasuk orang Islam. Bahkan mungkin termasuk kita. Betul tak? Sebab itulah banyak masa kita habis untuk dunia. Banyak tenaga kita masa habis untuk dunia. Banyak wang ringgit kita habis untuk dunia. Hatta kita fikir pun banyak tentang dunia. Seolah-olah kita tak i'tiqad. Tapi seolah-olah kita menganggap bahawa dunia inilah kehidupan yang sebenar. Nampak tak? Tanpa kita sedari. Itu penting, laukanu ya'lamu, ilmu. Kemudian yang keempat, perintah dan galakan untuk beramal saleh. Ini tafsir. Kerana ia adalah satu-satu bekalan untuk kehidupan hari akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Maksud carilah bersungguh-sungguh. Perkataan ibtaghi itu ada makna tersirat. Allah tak kata watlub. Utlubu talabul ilmi, makna cari juga. Tapi ibtigha lebih lagi, lebih tinggi. Talab ni umum, cari hak benar-benar dan tak benar. Benar baik tak baik. Bersungguh tak bersungguh talab. Tapi ibtigha ni hanya cari benda yang bernilai, benda yang berharga, benda yang memberi manfaat kepada kita. Dan usaha mencari itu hendaklah secara serius, bersungguh-sungguh. Itu mana ibtigha. Ada satu ayat imam baca tadi, surah rakaat kedua. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah.
Kalau untuk redha Allah, Allah guna perkataan ibtigha. Sebab apa? Sebab redha Allah ni sesuatu yang mahal. Tak boleh main-main. Hendaklah mencari keredaan Allah dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga di sini Allah suruh cari apa dia? Ad-darul akhirah. Sebab apa? Sebab itulah kehidupan yang sebenar. Dan cari kehidupan sebenar mestilah ibtigha. Bersungguh-sungguh. Tak boleh main-main, tak boleh serius. Rajin buat, tak rajin, tak buat. Semangat buat, tak semangat, tak buat. Itu bukan ibtigha. Cari rezeki. Kita cari rezeki itu ibtigha. Sebab tu bersungguh. Tubik pagi balik petang, letih pun buat kerja lagi, penat pun buat lagi. Itu ibtigha. Tapi untuk rezeki lah, rezeki di dunia. Baik, habis. Kita sambung tadabbur ayat 9. Surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi ayat 9 bermulalah kisah Ashabul Kahfi yang merupakan salah satu 4 kisah utama yang dirakam oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Pertama surah kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Yang ketiga kisah Nabi Musa dan Khidir. Dan yang keempat kisah Zulkarnain. Ini 4 cerita utama yang Allah rakam dalam surah Al-Kahfi. Dan daripada 4 kisah utama ni, 2 daripadanya adalah merupakan persoalan yang dikemukakan oleh orang musyrikin Mekah kepada Nabi SAW untuk membuktikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi orang musyrik ini kerja dia cari helah untuk tidak beriman. Antara helah dia nak tanya soalan kepada Nabi sehingga Nabi tak boleh jawab, dan apabila Nabi tak boleh jawab, memang confirm bukan Nabi lah. Tapi dia nak tanya sendiri, dia tak reti, dia tak pandai sebab dia tak ada kitab. Lalu dia pergi jumpa orang Yahudi, pendeta Yahudi di Madinah. Dia tanya orang Yahudi, apakah soalan yang boleh aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk membuktikan bahawa dia bukan Nabi. Mana kalau dia tak boleh jawab, dia bukan Nabi lah. Kalau dia boleh jawab, mana terbukti dia Nabi. Antara soalannya, dia bagi 3 soalan orang Yahudi ni. Satu soalan mengenai Ashabul Kahfi. Mana kalau kamu tanya Nabi tentang cerita Ashabul Kahfi, dia boleh jawab, memang Nabi. Yang kedua tentang apa? Zulkarnain. Kalau Nabi boleh jawab, Nabi boleh cerita tentang kisah Zulkarnain, memang dia Nabi. Kemudian soalan ketiganya, kamu tanya tentang roh. Kalau dia tak boleh jawab apa itu makna roh, itu membuktikan dia Nabi. Tapi kalau dia jawab juga, dia kelentong, itu bukan Nabi. Cuma soalan mengenai roh ni ada dalam surah Al-Isra sebelum Al-Kahfi. 2 soalan ada dalam surah Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Zulkarnain. Baik, kisah ni salah satu uslub, metod pendekatan yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan mesej dia. Kisah, satu pendekatan, satu metod. Sebab itulah kata ulama, cerita dalam Quran ni hampir 1/3. Hampir 1/3 dalam Quran adalah bentuk cerita. Sebab itulah perasan tak perasan, kita baca surah ni ada cerita Nabi ni, baca surah ni ada cerita Nabi ni. Hampir 1/3 Quran adalah cerita. Ayat pentingnya cerita, kisah. Kenapa cerita itu penting? Baca surah Yusuf ayat 111. Allah kata apa dalam surah Yusuf ayat 111?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Walaupun ayat ni spesifik kepada kisah Nabi Yusuf, tetapi boleh digunakan untuk umum. Allah bersumpah, sebenarnya fi qasasihim, pada cerita-cerita mereka. Cerita mereka ni, ulama kata cerita dalam Quran ada 3 jenis. Satu, cerita umat dahulu. Tak kira lah umat yang baik ke ataupun umat yang degil. Yang keduanya, cerita Nabi-Nabi dahulu. Bermula Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiganya, cerita tentang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk 3 cerita dalam Quran. Tapi semua tu Allah kata tujuannya ialah ibrah, untuk dijadikan pengajaran. Untuk siapa? Untuk semua orang? Tidak. Liulil albab. Allah kaitkan dengan ilmu. Ulil albab, untuk orang yang berakal waras. Akal ni kalau tak ada ilmu, dia tak betul jalan. Tidak waras. Akal ni kalau tidak dipandu oleh wahyu, dia jalan tak betul. Akal mesti dipandu oleh wahyu, barulah waras ilmu wahyu. Kalau tak dipandu oleh ilmu wahyu, akan jadi tak betul. Ulil albab. Jadi kisah yang dicerita dalam Quran ni untuk dijadikan pengajaran. Satu lagi ayat surah Yunus. Bukan surah Yunus, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 127. Supaya jelas kenapa sampai hampir 1/3 Allah muatkan cerita dalam Quran. Sebab ada tujuan yang paling penting untuk dijadikan. Cuba tengok Al-A'raf. Ayat 127. Bukan. Terima ingat tak ayat? Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu ayat. Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya faqsusil qasas. Allah rakam cerita, lepas tu Allah perintah Nabi sampaikan cerita ni. Apa tujuan? La'allahum yatafakkarun. Cuba cek surah apa? Saya tu lupa. Apa tak tujuannya? Allah rakam cerita sini, kemudian Allah perintah Nabi sampaikan cerita ni. Tujuannya la'allahum fikir. Nak betul cara kita memikir. Nak betul kita cara berakidah. Nak betul cara kita bersyariat. Nak betul cara kita berakhlak melalui kisah. Akidah tu asas, basic. Teori lah. Kemudian syariat tu practically. Kemudian cerita ni sebagai model. Akidah sebagai teori, syariat sebagai praktikal. Ketika kita nak praktis sesuatu arahan, perintah, larangan Allah, kita kena ada model. Contoh. Sebab kadang-kadang kalau tak ada model, tak kena juga kita buat. Nak buat benda baik, kena ada contoh yang baik. Contoh yang baik itulah yang dimaksud dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Contoh minan nabiyyi was-siddiqi wasyuhada was-salihin. Ini model untuk melakukan kebaikan. Contoh, ikut golongan ini, 4 golongan. Nak menghindari perbuatan jahat pun kena ada contoh supaya kita betul-betul tak buat hak jahat. Itulah yang dimaksud dalam Al-Fatihah. Al-maghdubi alaihi ad-dhalin. Contoh siapa dia? Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf.
Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah, contoh model. Kisah itulah model. Sebab itulah dalam kisah ni ada cerita orang baik, cerita Nabi, lepas tu cerita Bani Israel yang degil, cerita Nabi Muhammad dengan kaum dia Quraisy, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, hak baik dengan hak jahat, supaya kita jadikan sebagai model. Cuba tanya siapa? Tanya kita lah. Cerita hak Allah rakam dalam Quran hak begitu banyak, sehingga cerita Nabi Musa saja disebut dalam 30 surah lebih. Cerita Nabi Musa saja 34 surah ada kisah Nabi Musa, dan nama Nabi Musa disebut sebanyak 135 kali. Banyak tak banyak cerita Nabi Musa. Bahkan ada satu surah tu cerita dia je. Nabi apa ni? Satu surah cerita dia je. Nabi Yusuf. Cuba kita tanya, apa pengajaran yang dapat kita ambil kisah Nabi Musa? Tak payah tanya pengajaran, mu tahu apa cerita Nabi Musa? Apa terlintas mula-mula dalam kepala kita? Apa lah? Tukar Nabi Musa belah laut, katak batu pancuk air. Lepas tu apa lagi? Dia hanyut ke sungai. Habis tu apa pengajarannya? Entah, mana tahu. Kenapa dah? Allah suruh cerita, Allah muatkan cerita dan tujuan lain, tapi kita tak dapat istifadah. Kalau tanya cerita Nabi Nuh, apa terlintas dalam kepala kita? Kapan Nabi Nuh nak? Habis tu pengajaran dia apa? Ya, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Inni da'autuhum lailan wa nahar, siang malam. Apa pengajaran? Lama dah baca Quran dah. Subhanallah. Akhir-akhir tu biar cerita kapan Nabi Nuh dibuat daripada kayu gunung jerai. Dah. Itu pengajaran dia. Cerita Nabi Ibrahim pun banyak juga. Ulul Azmi banyak disebut. Tapi apa pengajaran kita Nabi? Tubik-tubiknya cerita salah seorang isteri Nabi Ibrahim tu. Dari mana? Filipina ke mana? Daripada Asia lah. Akhir sekali kita ni keturunan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Nampak tak menyimpang kita daripada tujuan Quran diturunkan. Kisah Nabi Yusuf satu surah. Gapo? Kalau orang tanya cerita Nabi Yusuf, gapo terlintas dalam kepala kita? Comel tak? Kalau nak anak comel, baca surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf. Lepas tu akhir sekali, tubik cerita Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Pengajaran. Nampak tak? Subhanallah. Allah suruh lain, kita buat lain. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Laqad kana fi qasasim ibratun li ulil albab. Ini kisah Ashabul Kahf. Ini kisah umat dahulu. Allah mulakan dengan soalan, adakah hasibta, engkau menyangka, anna ashabal kahfi, bahawa orang yang tinggal di gua Ashabul Kahfi ini penghuni gua lah. Kalau Ashabul Jannah penghuni syurga. Ashabul Fil disebutkan dalam surah Alam Taraj, Ashabul Fil, tentera bergajah. Kena tengok konteks ayat lah. Kalau Ashabul Ukhdud dalam surah Was-Sama'i Dzatil Buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud, kutila ashabul ukhdud.
Tu ukhdud tu mana parit, tapi kita nak terjemah apa? Bukan penghuni parit tu. Tu penggali parit. Penggali parit. Sebab tak ada siapa nak duduk dalam parit ni. Itu penggali parit, ashabul ukhdud. Adakah kamu menyangka bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqib itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Baik, soalan ni banyak soalan. Ini salah satu metod Allah guna dalam Quran, iaitu dalam bentuk soalan. Macam cikgu mengajar, kadang-kadang kita duduk ceramah je tak ada soalan, boring jugalah. Kadang-kadang kena tanya juga soalan supaya dia celak mata. Hak nyerah tu celak, hak tu duduk tu bengah sikit. Main ustaz seorang kecek ni, tak boleh kata kau anak murid jugalah. One way, satu hala, kena ada dua hala. Begitu juga Allah. Dia tanya soalan ni, so kita mikirlah. Jangan duduk dengar semata-mata dengar, tidak ada dengar melainkan dengar. Jadi apabila orang tanya soalan ni, kita mikir. Mikir tu penting. La'allahum yatafakkarun. Mu fikirlah, wahai Muhammad. Walaupun ayat ini dituju kepada Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya ayat ini merupakan sindiran kepada orang Yahudi, orang musyrikin, dan siapa sahaja yang menganggap kisah Ashabul Kahfi ini suatu yang menakjubkan. Allah nak sindir. Sehingga Allah kata, adakah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi yang duduk dalam gua, tidur dalam gua 309 tahun tu, adakah itu sahaja min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaan kami? Ajabah, yang menakjubkan. Kemudian Ar-Raqim. Ar-Raqim ni satu, ada yang mengatakan batu bersurat lah, yang dicatat nama Ashabul Kahfi. Sebab apa? Sebab dia digolongkan sebagai penjenayah. Dia tak nak ikut perintah raja yang zalim pada zaman dia tu. Lalu disenaraikan sebagai penjenayah lah, wanted lah. Dinamakan Ar-Raqim. Ada mengatakan Ar-Raqim ni tempat kejadian kisah ni, itu antara Ailah dengan Palestin. Macam-macam pandangan, itu tak penting. Ingat, kalau Allah tak sebut detail, tak sebut nama tu, tak payah korek lah, menunjukkan benda tu tak penting. Tapi itulah tabiat manusia. Hak Allah tak sebut, itulah dia nak cari. Hak Allah sebut terai-terai, dia tak nak ambil ibrah. Apa maksud ayat ni? Maksudnya, kisah Ashabul Kahfi itu dah menjadi suatu perkara yang begitu menakjubkan, sehingga ada orang pergi cari gua tu, sehingga ada orang pergi puja gua tu, berdoa di situ, sehingga ada orang pergi cari nama-nama tu. Kalau kita tanya ChatGPT tu, ambil nama tu, siapa Ashabul Kahfi 7 orang. Tanya IC dia, mungkin tubik juga nombor IC. Hak tu Allah tak sebut, dan kita tak boleh tahu pun. Sehingga ada yang menjadikan 7 orang Ashabul Kahfi ini sebagai wasatah, pengantara. Sebab ayat ni ada kaitan dengan apa? Ayat keempat tu, wa yunziral ladina qalu ittakhazallahu walada, menjadikan pengantara antara Allah dengan hamba. Akan masuklah duk puja Ashabul Kahfi. Walaupun dituju khusus untuk puak-puak ni, tapi boleh digunakan untuk semua, termasuk kita lah. Duk puja kubur, nak berdoa pergi cari kubur Tok Wali. Ataupun benda-benda yang dia anggap keramat lah, dan seumpamanya. Sedangkan banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu duk nampak hak ni kan? Langit lagi besar Allah buat 7 lapis. Tak ada tiang sebatang pun. Kamu tak rasa takjub? Kamu tak rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kamu nak buat atap bumbung rumah,
Tak payah rumah kita lah. Nak buat gerbang ayam. Atap gerbang ayam, satu tiang. Tak ada pun tak boleh. Tiba-tiba Allah buat 7 lapis langit. Berjuta-juta tahun dah. Tak retak, tak pecah, tak runtuh. Kamu tak rasa pula hebat. Ni bumi yang kamu duduk. Walaupun bulat tapi kamu duduk boleh stabil. Walaupun berpusing tapi kamu boleh diami dengan stabil. Kamu tak fikir. Bahkan diri kamu sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ashabul Kahfi ni dah ada, cuma Allah tidurkan dia. Kemudian Allah bangkit. Walaupun pelik, tapi banyak lagi benda yang lebih pelik daripada itu. Kamu tak fikir. Kemudian ayat yang ke 10. Jadi soalan dalam Quran dia ada dua. Satu soalan majazi, satu soalan hakiki. Soalan hakiki ni soalan nak tahu jawapan. Hal ni soalan ni tak banyak. Kebanyakan soalan dalam Quran ni ialah soalan majazi. Soalan bukan nak tahu jawapan, tapi Allah sama ada nak kutuk orang kafir, nak cela orang kafir, ataupun nak tegaskan sesuatu, ataupun nak mengingkari sesuatu. Contoh ayat ni, ayat 9. Adakah kamu menyangka? Allah tanya ni. Mana Allah nak kutuk orang golongan yang memuja Ashabul Kahfi. Taubih, nak cela. Alam nashrah laka sadrak. Allah nak tegaskan bahawa Allah dah lapang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak tahu jawapan. Baik, kemudian ayat ke-10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maksudnya, ingatlah. Ingat kalau ayat bermula dengan iz, mana ada satu perkataan yang mahzuf yang dibuat. Itu uzkur. Sebab itulah setiap ayat bermula dengan iz diterjemah dengan ingatlah. Sebab ada perkataan yang dibuat. Uzkur, ingatlah. Iz ketika mana awa al-fityatu. Fityatu tu pemuda. Awa tu berlindung. Berlindung di mana? Ilal kahfi. Di dalam gua. Lalu mereka berdoa. Tengok doa ni. Ada kaitan dengan tawassul tadi. Bagaimana Ashabul Kahfi berdoa? Adakah dia bertawassul? Ataupun menjadikan pengantara antara dia dengan Allah, ataupun dia direct kepada Allah? Dia direct kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa Ashabul Kahfi. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami. Rahmat khusus. Macam mana kita kata rahmat khusus? Disebut min ladunka. Bukan rahmat daripada sesiapa pun, tetapi khusus daripada kamu. Nampak spesialnya rahmat daripada Allah. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Kita pun ada kasih sayang. Nabi pun ada kasih sayang kepada ummah dia. Kita ada kasih sayang kepada anak isteri, tapi sama kasih sayang kita kepada anak dengan kasih sayang Nabi kepada ummah, dan kasih sayang Allah kepada hamba dia. Sama tak? Tak akan sama. Tak akan sama. Jadi dia pohon rahmat khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahai lana, dan permudahkanlah. Hayy mana permudahkanlah ataupun sempurnakanlah min amrina, dalam urusan kami. Rasyada, petunjuk. Mana pandulah kami, bimbinglah kami, guide-lah kami. Jadi kenapa dia berdoa demikian? Sebab Ashabul Kahfi ni dikatakan dia hidup selepas Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit. Mana dia menganut ajaran Nabi Isa. Dan Nabi Isa ni Nabi terakhir Bani Israel. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Jadi dalam tempoh itulah kisah ni. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kisah ni berlaku sebelum daripada itu lagi, sebelum Nabi Isa. Itu selepas Nabi Musa.
Manakala sebelum Nabi Isa, dia berpegang dengan ajaran Nabi Musa lah, berpandukan kepada kitab Taurat. Wallahu alam, yang mana satu betul, itu tak penting bagi kita. Yang penting ibrah. Jadi pada zaman dia tu, kalau kita ambil pendapat berlaku pada zaman selepas Nabi Isa, negara dia ni diperintah oleh pemerintah Rom. Walaupun asalnya penganut agama Nabi Isa, tetapi akhirnya dia syirik. Dan raja dia itu zalim. Dia paksa rakyat dia sembah berhala. Termasuklah Ashabul Kahfi, yang 7 orang ni. Dan Ashabul Kahfi ni dikatakan terdiri daripada golongan bangsawan, anak pembesar jugalah, tapi dia sanggup tinggal semua tu untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan agama dia. Dan untuk menyelamatkan agama dia, berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Baik, cuba kita perhatikan apa yang dia minta. Dia minta 2 perkara. 1, rahmat. 2, rashada. Kasih sayang Allah, kemudian panduan, pedoman. Kalau ikut logik, apa hak patut dia minta? Dia ni wanted lah, dikejar oleh pemerintah yang zalim. Mana dia perlu selamat, nak selamat akidah, kena selamat diri dia dulu. Sepatutnya dia doa ke apa? Dia minta, sepatutnya dia doa kepada Allah supaya selamatkan diri dia daripada raja yang zalim. Sebab kalau dia tak ikut perintah raja yang zalim, dia akan dibunuh. Itulah yang dia doakan. Begitu juga yang sepatut dia doanya, macam mana dia nak hidup selepas itu. Katalah dia ditunjuk jalan ke gua. Nak makan apa dalam gua? Dalam gua bukan ada pokok kayu, buah kayu. Bukan ada apa-apa makanan pun. Tapi macam mana nak survive, nak hidup? Tapi itu semua dia tak minta pun. Dia minta 2 je, rahmat dengan rasyadah. Akhir sekali dengan 2 yang dia minta ni, akidah dia pun selamat, jasad dia pun selamat, nyawa dia pun selamat. Walaupun bertahun-tahun dia tak mati, walaupun dia tak makan, badan dia pun tak rusak, bahkan pakaian dia pun tak rusak. Dengan sebab apa? Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga rasyadah, petunjuk panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita nak doa, doalah dengan doa ni. Tapi biasa kita kalau doa, kita minta apa? Minta apa? Rezeki lah. Masya Allah. Rezeki hak mana? Hak kita nak tinggal lah. Sepatutnya kita minta rahmat daripada pemberi rezeki. Seolah-olahnya bagi kita, rezeki dengan pemberi rezeki itu mana lebih besar? Mana lebih besar? Kalau dibagi pilihan lah, pemberi rezeki dengan rezeki, kita nak mana? Nak mana? Rezeki dah. Apa cara kita memikir? Subhanallah. Ada, kita ni hari-hari timur rezeki dah. Buka-buka pintu tengok musafir. Esok ke tengok orang pula. Lusa tengok. Tak tahu siapa nak bui. Tak tahu siapa bui, tak tahu mari mana. Tiba-tiba kita tahu. Hak bagi rezeki tu. Nah. Rasa nak jumpa dia dah. Kau tak rasa dah, dia boleh rezeki dah. Nak jumpa dia dah. Mana lebih bahagia kita jumpa pemberi rezeki dengan kita ambil rezeki? Mana lebih bahagia? Mana lebih suka bagi kita? Suka mana sah? Suka jumpa pemberi rezeki lah. Hak tu kita royak. Tapi hak realiti kita suka rezeki daripada pemberi rezeki. Betul? Sebab itulah kita tak ada nak cari, nak mari masjid. Sebab apa? Nak cari rezeki. Bukan nak cari pemberi rezeki. Walahnya kalau pemberi rezeki di sebelah kita, rezeki belah.
Tapi kalau rezeki, pemberi rezeki jauh dengan kita, rezeki rebeh. Banyak pun tak cukup. Sikit tak puas. Banyak tak cukup. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada pemberi rezeki. Tapi kalau kita dekat dengan pemberi rezeki, sikit pun cukup. Banyak nak kongsi. Nah. Sebab apa? Ni, ada jaminan pemberi rezeki di sebelah kita. Bui pun tak apa ni. Ada ni. Ada lagi ni. Dari kali ni. Bui lah banyak mana pun. Tapi apabila kita bergantung kepada rezeki, nak bui mikir, habis kan? Bui aku nak makan ke apa? Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada rezeki. Bukan bergantung kepada pemberi rezeki. Itulah yang didoa oleh Ashabul Kahfi. Dia minta bukan minta rezeki. Dia minta pemberi rezeki. Rahmat. Dunia rahmat tu segala-gala Allah bagi. Akidah dia selamat. Jasad dia selamat. Walaupun dia duduk dalam gua. Gua ada pintu ke? Ada pintu? Tak ada pintu. Maknanya tak ada pintu. Tak ada. Agak-agak selamat tu. Binatang buahnya. Patu kerajaan yang zalim. Tak akan duduk saja. Mesti dia cari. Keroh bala tentera dia. Tapi Allah selamatkan dia. Lepas tu, bukan selamat zahir saja. Allah selamat batin. Allah tidurkan dia. Sebab kalau Allah selamat zahir sahaja, dia tak tidur, takut juga dah. Kem hari kan? Kem hari kan? Lalu Allah tidurkan dia. Supaya dia tenang. Zahir selamat, batin pun selamat. Subhanallah. Baik. Kemudian ayat yang ke jangan lupa doa ni. Setiap kali lepas solat. Dan ingatlah, lepas ni boleh doa, tapi tak tahu apa kita minta. Doalah dengan lidah dan hati. Sama juga kita zikir. Jangan zikir dengan lidah aja, tapi hati tak tahu apa. Sebab hati tak tenang. Allah kata, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan zikir mengingati Allah menenangkan hati? Tapi kita kau zikir kau tak tenang. Nak perhabis. Ada satu masjid saya pergi. Tu email dia zikir. Masya Allah. Cukup laju. Speed. Tak tahulah. Kalau tengok kau janggut dia bergeruk. Sebab apa? Sebab yang dikejarnya bukan ketenangan, bukan mengingati Allah. Yang dikejarnya bilangan. Cukup bilangan. Cukup bilangan, okey. Beres. Hari ni kita cukup total. Tapi tujuannya tak tercapai. Tak tercapai. Kita tengok kepada alat instrumen. Bukan tengok kepada matlamat. Supaya juga semaya puasa. Buatlah. Jadi hak kita buat tu anak kita buatlah gitu. Semaya dah. Adakah semaya dia sah ke tidak? Khusyuk ke tidak? Kita tak ambil tahu pun. Sebab kita sendiri pun tak ambil tahu semaya kita. Khusyuk ke tidak? Sah ke tidak? Asalkan buat. Kemudian ayat sebelah. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Dia berdoa, lepas tu Allah terus kabul doa dia. Fadarabna. Cuba tengok apa yang diminta dengan apa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau tengok secara zahir macam tak tally lah. Dia minta rahmat dengan rasyadat, tapi apa yang Allah bagi? Ayat sebelah. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu sehingga beberapa lama. Minta rahmat. Allah tidurkan dia. Masuk ke tak masuk? Apa macam tak masuk dah. Dia minta rahmatnya suruh tidur. Sebenarnya ni mesej ni. Sebab itulah kita kena tadabbur. Lepas tadabbur, tafakkur, fikir. Apa Allah nak rakyat? Apa mesej Allah nak sampaikan? Allah lenakan dia. Sedangkan minta rahmat. Sebab apabila seseorang tu tidur, dia tak akan melakukan sebarang dosa.
Dosa mulut, dosa telinga, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan. Kan ada orang ngompak boleh tidur? Tak ada lah. Jauh daripada dosa itu adalah rahmat Allah SWT. Jauh daripada dosa adalah suatu rahmat Allah SWT. Makna apa? Maknanya kalau kita nak rahmat Allah, jauhlah daripada dosa. Sebab itulah orang payah bangun sembahyang mana sebab apa? Banyak dosa. Apabila banyak dosa, macam mana rahmat nak masuk? Jadi kena jauh dosa. Jadi salah satu cara Allah nak jauhkan Ashabul Kahfi daripada dosa, Allah tidurkan dia selama 300 tahun. Sebab dengan tidur dia terhindar daripada melakukan dosa. Kemudian yang keduanya, apabila tidur tenang. Tidakkah tenang rahmat itu tenang? Kalau hati serabu, kepala sumbak, jauh daripada rahmat. Tapi kalau hati tenang, kepala pun tak serabu, mana kita dekat dengan rahmat. Baik, kemudian Allah kata fadarabna ala azanihim. Orang nak tidur ni tidur dengan mata ke dengan telinga? Kita nak tidur ni kena tutup mata ke tutup telinga? Pengalaman ada nak tidur kena tutup telinga. Apa kaitan telinga dengan tidur? Tidur ni mata. Tapi kenapa Allah kata aku tutup telinga? Subhanallah. Fikir. Sebab halangan utama kita daripada tidur bisik. Bukan apa yang kita nampak, tapi apa yang kita dengar. Sebab tu ada orang tidur, mata dia celak. Sehingga kita waslah, dolo kau tidur, dolo, mata celak. Tapi sebenarnya dia tidur. Subhanallah. Sebab itulah, kalau nak tidur, pastikan jangan bisik. Kalau bisik, mata pejam pun tak nyurah juga. Tapi kalau tak bisik, mata celak pun boleh nyurah. Sambil cokoh boleh nyurah. Sambil diri boleh nyurah. Sebab tak bisik. Subhanallah. Ni fungsi azan telinga. Lepas tu Allah sebut sini beberapa tahun. Ada banyaklah, bukan sikit banyak. Dan Allah nak tunjuk kuasa dia ni. Allah boleh tidurkan seseorang tu bertahun-tahun. Itu kuasa Allah. Hak ni yang menjadi apa? Menjadi asbab faktor orang takjub dengan kisah Ashabul Kahfi. Gambar dia boleh tidur sampai 309 tahun, tak makan, tak minum, tapi tubuh dia tak rosak, pakai dia pun tak repuk. Dia tak nampak hak yang berkuasa di sebalik itu, tak nampak. Akhir sekali dia puja siapa? Dia puja siapa? Puja Allah ke puja Ashabul Kahfi? Puja Ashabul Kahfi. Dia tak nampak kuasa di sebalik yang menidurkan. Sebab tu Allah bersoal, adakah kamu menyangka Ashabul Kahfi sahaja tanda-tanda kebesaran aku, kekuasaan aku? Tak. Lebih daripada itu, banyak lagi. Kenapa kamu duk fokus yang ni? Sehingga kamu duk puja. Kemudian ayat 12. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian, ingat kalau Allah guna summa tu makna jarak tu jauh lah. Jarak antara dia tidur dengan Allah bangkitkan. Tapi kalau Allah guna fa tu tak jauh. Contoh iza kabbaral imam fakabbiru. Jangan sengaja lah. Antara takbir kita dengan takbir imam tu. Sebab Allah guna fa. Tapi kalau summa tu menunjukkan jarak yang summa amatahu fa akbara. Summa amatahu fa akbara. Kemudian Allah matikan dia fa akbara. Mati dengan kebumikan itu jauh tak kedekat. Allah guna fa. Summa amatahu, Allah matikan dia fa lalu dikebumikan.
Jadi jarak yang panjang tu antara Allah tidurkan dia, kemudian Allah bangkitkan dia, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua. Kita tengok seolah-olah tujuan Allah bangkit tu nampak remeh lah, kecil. Apa dia? Supaya Allah tahu manakah kelompok, manakah puak yang lebih tepat bilangan dia ataupun jangkaan dia. Sebab dikatakan Ashabul Kahfi ni selepas dia dibangkitkan, dia pecah pada dua kelompok. Satu kelompok apabila ditanya berapa lama kita tidur, dia kata 1 hari. Kelompok kedua dia kata setengah hari lah, setengah hari. Ada satu lagi dia kata serah pada Allah lah. Jadi kenapa timbul perbezaan pandangan? Itulah tabiat manusia. Suka berkhilaf, suka berselisih. Penyakit manusia. Suka berkhilaf, suka berselisih. Walaupun pada benda yang remeh, pada benda yang titik bingit. Tapi Allah nyatakan penyakit, Allah juga bagi penawar. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kamu berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul, kembalilah kepada Quran dan hadis. Selesai cerita. Tapi selagi tak kembali kepada Quran dan hadis, perselisihan tak akan selesai. Kemudian ada mengatakan dua kelompok ni bukan Ashabul Kahfi, ni orang luar. Kau nak kata ada pujuk Ashabul Kahfi, sebenarnya berapa dia Ashabul Kahfi? Ada kata 6, ada kata 7. Lepas tu berapa lama dia duduk ni? Itu pendapat kedua lah. Tapi pendapat lebih masyhur, dua kelompok hizbah ini maksud dua kelompok daripada Ashabul Kahfi, 7 orang duduk selisih berapa lama mereka tidur. Dan dua pendapat ni, satu kata sehari, satu kata sekerat hari. Kenapa dia boleh kata sehari ataupun sekerat hari sedangkan dia tidur 309 tahun? Sebab apa? Ni Allah suruh fikir. Sebab apa? Jauh kan jarak tu, beza 1 hari dengan 300 tahun. Sebab dia tengok pakaian dia tak rambut, rambut tak panjang. Sebab tu kalau 300 tahun rambut tu belik pakai kaki lah. Kuku tak panjang, bisa tak masuk mulut. Badan tak berubah. Sebab tu dia kata, sehari je kita tidur. Orang dia kata, tak sampai sehari. Fikir, siapa yang buat demikian? Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 309 tahun tidur, tak makan, tak minum, tak mati. Allah nak ayat apa? Yang menghidupkan, yang mematikan bukan makan minum, tetapi Allah yuhyi wa yumit. Itulah tafakkur. Itu pengajaran dapat kita. Maknanya jangan bergantung pada makan minum. Itu asbab. Memang syariat perintah supaya mengambil asbab. Tapi jangan bergantung pada asbab. Ataupun usaha kita, ataupun ikhtiar kita. Tak salah kita berusaha berikhtiar. Yang salahnya kita bergantung kepada supaya juga kita kata kalau tak kahwin tak boleh anak. Betul tak? Mustahil boleh anak. Mana kahwin tu asbab. Tapi ada tak yang Allah jadi ciptakan tanpa ibu bapa? Ada. Tanpa suami? Ada. Allah nak tunjuk kuasa dia. Kita berhenti sini lah. Ayat 12. InsyaAllah kita sambung ayat 13 selepas paraya lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lah? Kalau tak ada, kita tutup. Baik. Soalan, adakah Ashabul Kahfi ni penganut Kristian? Dulu heboh jugalah. Sebab ada satu kali itu PMX
mengatakan apa, Ashabul Kahfi ni penganut agama Kristian. Jadi apabila kita sebut Kristian tu kena tafsir lah, kena detail lah. Sebab Kristian dulu dengan Kristian sekarang ni dah berubah dah. Yang tepatnya seperti saya sebut tadi lah, satu pendapat mengatakan Ashabul Kahfi ni penganut ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dengan kata lain agama Nasara lah. Dan ada satu lagi pendapat mengatakan dia penganut ajaran Nabi Musa, berpadukan kitab Taurat, mana dia tu Yahudi. Tapi Yahudi dulu dengan Nasara dulu tu yang solid lah, yang ori, yang asal, iaitu agama yang mentauhidkan Allah SWT, bukan agama yang mensyirikkan Allah. Adapun yang Yahudi, Nasara kemudian ni agama yang mensyirikkan Allah SWT. Yahudi mengatakan Uzair, waqalatil Yahud Uzair ibn Allah. Ini kemudian ni. Waqalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Jadi kalau sebut Kristian tu kena ditengok mana. Jangan duk campur aduk lah, sama aja Kristian dulu dengan sekarang. Hak mengatakan Al-Masih ibn Maryam tu dah kemudian dah, bukan yang peringkat awal. Dia buat satu conference, lepas tu dia buat suatu undian lah. Siapa setuju mengatakan Nabi Isa anak Allah, dan siapa tak setuju. Akhirnya hak mengatakan Isa anak Allah benar dengan undian. Itu setelah 200-300 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi kalau itu yang dimaksud Kristian, tak betul lah. Bukan agama syirik. Ashabul Kahfi ni agama Nabi Isa yang mentauhidkan Allah. Sebab tu dia kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Bukan Tuhan lain. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh amul agak sikit mina ya. Dekat lah pun tak? Dekat 5 minit je. Mesti Ustaz. Sama. Betul. Pergi klien. Klien? Klinik pula ke? Ada. Ini betul bagi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Ada Kuala Lumpur.